Kalau kau tak nak buat, kau boleh beritahu aku. Adakah kau sangat benci aku? Semestinya aku benci kau. Kenapa tak balik awal sikit? Kau balik awal sikit. Aku dan kau dengan Lang Ching boleh bersama lebih lama. Jangan kau ingat aku tak tahu. Kau bagi semua benda baik pada Juji. Semestinya aku benci kau, jadi jangan kau ingat aku. Aku tak ada pilih kasih. Aku tahu dia tak sihat. Aku juga masak air herba untuk kau. Jangan kau ingat aku, maaf. Nanti jangan terlalu jimat. Jaga diri kau baik-baik. Kau bukan seorang. Kau ada dabau sia ubau kian-kian teman kau. Abang ipar. Jangan kau macam ni. Aku tak sanggup nak pergi. Aku betul-betul tak sanggup. Bye-bye mahahahau. Bye-bye. Yeksen Juji. Apa dah jadi dengan kau? Kau tak tahu apa-apa. Tapi ada satu benda aku nak kau tahu. Ma, kau tak sihat ke Lao Chin cakap kau nampak bayangan lagi. Kau tak perlu takut, kami akan teman kau. Aku baru jumpa Werui J. Dia cakap kalau aku nak berbaik dengan Man, kau dan Jing Feng akan hilang. Kalau aku betul-betul buat macam tu, kau setuju tak? Jangan Hinji. Sebenarnya kau boleh tolak. Kau pun tak nak nampak Yan He sedih macam aku. Betul tak Hinji? Juji pun anak kau. Kau buat macam ni tak boleh undur balik. Kau bagi aku fikir dulu. Anak aku ada banyak personaliti. Aku tahu tu sebenarnya gembira. Sebab anak aku akhirnya boleh jadi anak baik dalam hati aku. Tapi aku tahu tu pun sedih. Sebab anak aku takut aku. Dia benci aku sebab tu dia lari. Dia lari selama 17 tahun. Selepas 17 tahun dia sedar. Seluruh dunia dah tak sama. Kawan-kawan semua dah tiada. Dia rasa dia tak tergolong dalam dunia ni.
Tak boleh salahkan dia, patut salahkan aku. Aku tahu, apa pun aku buat takkan dapat ganti. Aku dah rosakkan hidup dia. Aku dah rosakkan dia. Sekarang aku datang rosakkan korang. Maaf. Jing Feng mungkin dah setuju dengan dia. Ada apa-apa nak cakap dengan aku? Dia suruh aku tunjuk kad kau. Jing Feng cakap. Dari kau dia belajar. Sebagai satu personaliti, patut cuba tolong personaliti utama selesaikan masalah. Tanggung kesakitan. Macam kau buat untuk dia dulu. Jadi dia setuju dengan had sutra. Dia suruh aku cakap kad kau terima kasih bro. Aku nak cakap sikit dengan Yan King. Aku ingat PNC kita boleh berjaya. Tapi aku nak pergi cepat sangat. Sebenarnya kau dah cakap dengan aku. Cinta ni ada muslihat. Aku tak menyesal. Jangan kau cakap lagi. Aku tak nak kau tengok aku pergi. Juji. Bagi aku tengok kau 10 saat. 10. 9. 8. 7. Tak. Mak kau budak tak guna ni. Kenapa baru nak keluar sekarang? Kau suruh aku keluar lepas tu pukul aku kau okey. Yang bisin weh. Kau dah janji takkan panggil nama penuh aku. Kau pun dah janji takkan panggil aku lemah. Bodoh keluar les sekarang siapa yang tak jujur. Kalau betul. Apa kau cakap aku tak bagi mereka keluar? Kalau aku tanya apa kau akan cakap benar. Kali ni macam kau betul-betul serius. Aku tanya kau. Kalau tanya apa pun akan cakap benar. Kalau kau boleh buat aku janji dengan kau. Sumpah palsu macam anjing. Orange May dah keluar. Kau boleh tanya apa-apa. Tangkap dia yes mari. Kau jangan gerak dengar kau. Korang dah rancang tipu aku. Saya nak jumpa peguam. Saya nak jumpa ayah. Cepat pergi kau kata pandai tipu. Pandai tipu sebenarnya kau yang bikin sepet pergi. Man. Cikgu Chan. Anak aku ni pandai tipu. Kalau kau nak tahu yang sebenar biar aku tanya.